Man, aku rasa kali ni kita ada plan. Memandangkan hari ni puasa, kita masak untuk berbuka. Kita tak ada makanan lagi hari ni. Hang setuju? Hang setuju? Buka puasa, kita masak sendiri. Setuju. Bazar banyak. Tak payah. Kita kena tunjuk yang Khairul Amin kita boleh masak. Apa pesta ni kat rumah kau ada? Tak beli lah. Dia dah ada bahan. Kita dah semangat. Okay, let's go. So konten hari ni Buka Production akan memasak di bulan puasa tahun 2025. Jom. kan dah pukul 3. Janji Kita kau apa? nak buka puasa pukul 7.31, 7.32. Lelaki memang last minute bro, tapi hasil akan jadi. Buat leng. Sahur pun kita makan. Hai guys. So hari ni kami nak ada So hari ni kita nak buat makan-makan sikit bersama ahli-ahli anggota Bitter and Sweet. Bukan. So apa yang kita nak buat hari ni? Okay, Seperti yang kita beritahu tadi dalam grup. Hari ni kita akan adakan majlis berbuka puasa. Tapi hari ni kelainan dia, kita akan masak. Kita akan tunjuk laki is the Osman. Aku nak masuk motor. Hang tutup pasal apa? Kepala kotak hang, Jangan sampai kepala pakcik kan. Tak apa. Belum puasa. Kurang sikit pahala saya sebab dia. Minta maaf. So apa kesudahannya nanti? So sekarang ni kita nak pergi mana dulu? So siapa ada skrip? Apa soalan dia tadi? So ke mana arah tuju kita sekarang? So arah tuju kita bergantung kepada ketentuan Allah. Kita nak masak nak kena ada bawa. Kita beli barang. Jadi Tunggu syafaat mai. Jom. let's go. What we waiting for? Benak macam ni. Mesti mau berlari lah. Okey, kita nak masak apa sebenarnya? Kan dah buat list. Ada mutabak. Okey. So mutabak kita akan pakai kulit popiang. Okey. So alang-alang kulit popiang akan ada lebih. Kita buat popiang. Popiang Popiang goreng lah. Tak kisah lah popiang kerang ke apa ke. Popiang kerang Popiang kerang dia lah. So alang-alang kita akan beli mutabak, akan beli daging kan. Daging ancok, daging kisar. Kita buat macam-macam menu tapi inti semua sama. Bang menggunakan popiang. So kalau orang tanya ada apa? Ada popiang, ijon, mutabak, tapi semua daging. Kita fikir menu dulu. Mutabak, popiang, roti john lah. Ya. Roti jam pakai popiang tak? Tak lah, roti john kau roti lah. Okay jom, so kita tengok bang. Jom. Ya nak bayar apa? Kata nak buat katira. Katira satu je. Kita dengan konten. Tapi katira susah nak cari barang. Banyak sangat tu. Banyak barang lah. Kemas mangkuk. Itu lebih kan. Susah cari. Tak apa, aku tak suka tempat. Mana bazar? Kita raya sampai bulan dah. 30 apa? 1. Kalau ikut kalender 31. Aku jenis tak ikut orang. Tak masalah dia raya. Oh, raya kena ikut. Raya kena ikut. Kan suka hati hang kan. Jenis ada pendirian je orang. Tak ikut lah. Sampai bulan. Kan nak ikut kalender kan ikut orang. Cepat sikit boleh tak? Pakai baju. Tak payah pakai baju lah. Kan pakai baju kalau apa ni? Dia letak tu. Adi ni seorang yang penyabar. Sebab tu ramai orang kawan dengan dia. Penyabar je tu. Dia penyabar. Kalau tak ada tak kawan dengan aku. Masuk sana. Kau pakai baju ni.
Salam lah. Oh. Maksud. Adik ni bagi tahu kamera apa itu nak buat ni. Tak. Bagi tahu lah. Benda surprise tu. Dia faham macam mudah ikut cakap Imam tak sekarang tadi. Aku paksa hang tak penuh ikut. Hantar tak tutorial how to train your dragon. Naga tu seorang je boleh kawal. Aku je boleh kawal. Oh. Kosong tadi? Kosong. Tadi makan apa? Makan apa? Belum puasa pun dah makan lah. Abang Aiman ke Adi? Adik sayang aku. Oh, yang tu je ke kita makan? Ya macam sikit kan. Roti john, popiah, Tabuk. tabuk. Yang Ayam. tu semua side dish lah tu. Ayam tiram thai dengan nasi. Ha. Dia dah plan ayam tiram thai. Siapa bawa rice cooker? Kita pakai bulu. Rumah dia dah, rumah dia dah. Kat rumah kau dia yang kecil tapi kami guna yang kecil tu. Tak buat lah, berapa orang. Cukup lah untuk kita. Guna yang kecil tu, buat kecil tu. Kalau Okey, kita buka puasa dengan Mok Hang sekali. Tak payah. Beli nasi kosong. Lepas tu buat lauk lah. Alah yang ayam parai. Hang ayam teratai hang tu macam mana? Bunga teratai kena lah. Yang tiram thai. Ai lauk takkan satu lah. Dia nak kena buat mission cari tiram kau lagi. Dia pakai tiram ke? Sos tiram. Ramadan tiba. Ramadan tiba. Ramadan tiba. Kita nyanyi Wadi. Marhabannya Ramadan. Saya itu orang cakap kat aku. Itu buat yang ekstrim lah. Yang susah-susah. Sampai sini buat yang senang-senang pula. Rakun. Kena pakai rakun. Lambat sangat. Naik ni mana? Lagi dia rumah hang. Dia main rumah aku. Betul. Oh yo, terus menara. Wih, video nasi Arab batuk viral tu. Sekejap ni, jom lah. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban. Dalam video tu kita pakai sabuk kari. Okey. Kita pakai sabuk kurma kot. Sebab aku baca komen tu dia kata sedap pakai sabuk kurma lagi. Ni untuk apa? Popiah. Mutabak. Kalau kurma dia jadi mutabak Arab sikit. Shawarma. Makan latte dapat kereta. Dalam latte tu dah kereta. Kita kena bahagi tu lah. So yang bagi ayat, hang ayat. Orang dah lantik hang ni. AJK ayat. Nak tanya aku, Betul. dia kata dia tulis. Betul lah. Betul lagi? Betul, kosong. Aku dah kata buang dia dalam grup. Aku dah kata, hang lah duk sayang dia lebih sangat. Silap sayang dia. Sayang orang yang salah. Apa ayat putih dengan float. Sasi float. Solero ya, solero. Lari. Dah lock. Bagi ayat. Bagi makan. Mana seorang kita, geng kita? Dia low ranger. Dia tak tahu lagi. Aku dah ambil pembaharan dah. Memang apa-apa. Dia tunggu kat tingkat karakter kan. Ya aku pergi cari mutabak. Jom, go. Macam ayat. Aku ngawal. Ada game dia kan? Ada kamu. Harinya pahala datang berlipat ganda, berlomba-lomba untuk ibadah, dunia bahagia surga nantinya. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Boleh ya? Kemana ya? Kita dah dapat rancah serbuk kari. Buat chicken tender je. Semoga setiap jiwa diberikan ampunannya, dan semoga hapus semua kesalahan setiap jiwa. Nampak ni tak iya ni. Apa bagi makanan kan? Ni bagi Nampak ayat dah tak banyak. Ni sekejap kami nak pergi beli buah lagi. Kami nak pergi beli telur. Dalam ni juga. Tengok telur tu, ni mahal. Telur ada. Nak beli sebiji. Apa beli ayam apa? Mana lagi mudah? Chicken tender ke pasar tapak? Chicken tender. Dia kan banyak. So aku takut salah satu benda tu tak ada. Aku rasa kalau lost satu barang tak apa kot. Dia tetap akan rasa ayam bukan itik.
Kalau kat rumah aku ada paprika dengan tepung bestari. Dia pakai tepung bestari? Ha. Tepung bestari dengan tepung jagung. Bestari Jaya. Boleh lah. Bagi kita nak defrost lagi ni. Takkan ada ketiak lah. Tu banyak tu kita makan. Ke sikit lah. Mutabak paling-paling 6 portion. Sebab ni ada 50, Mutabak tapi 50 mini. pun. Okey. 40 mutabak mini. 40 mutabak mini. Aku takut waktu isyak kita makan. Waktu isyak makan, Dapat moreh, kita buat sahur terus. moreh, sahur, imsak. Boleh lah kalau beli tu beli chicken tender. Senang sikit. Okay, jom. Cameraman ni. مرحبا يا رمضان 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 Beli di TF Mat balik kilo. Tak tahu lama sangat pintu ni. Bang. Abang belakang dah menyeksa bang. Silakan. Assalamualaikum. Projek besar-besaran. Kita akan masak seperti masakan India yang satu kawah tu. Saksikan. Kepala aku dah bulan. Terkejut dengan ada orang. Bukan. Hati-hati papa. Potong apa tu bang? Ini untuk persediaan menu roti john. John. Yes, kita ada sediakan timun. Patutnya nak potong bawang sekali, tapi bawang dekat kereta lagi satu. Dia pun tak sampai lagi. Sekarang dah buka apa? Kan dah buka 5 mat. Kita nak buka puasa buka apa ni. Takkan ada dua Malaysia. A few moments later. Ya Allah, letih nak berpuasa pada hari ini. Ya Allah, sesungguhnya hamba-Mu ni lapar ya Allah. Hamba-Mu ni lapar. Selamat datang guys. Abah. Abah dah balik. Benda ni. Buat apa bentak lagi? Tunggu hampa lah barang tak ada. Lain kali letak dalam kereta apa? Kami bahagian ayam. Naim kata dia ada hal. Ni ada hal. Dia bawa defrost kat sini. Terbaik je. Oh yo, apa bijak ah? Dia nak nyiwi. Nak nyiwi dia. Wah, aku dah start lupa nama dia. Apa nama dia? Ya, kena nak kosong dah. Aku bagi potong bawang. Ada buat separuh dah weh. Stay juicy guys. Okay, sekarang kami dah siapkan beli barang. Lepas tu untuk sesi preparation tu semua. So aku tak buat apa, aku mesti nak sedar aku tak buat apa. So apa je akan buat. Letak lagi kamera. Gila. Orang kat sini dah satu. Ada kena prank. Luar tak ada. Luar tak ada kamera. Kita campurkan yang ni dengan ayam. Okey, agak patut je lah, agak patut. Tenders yang dalam tu dia pun nak buat mutabak, roti john. Lubang pun.
Kita memang tak mau kawan dengan Wadah kan? Kita memang kawan tak ada kan? Nama dia Rafizi Asyaf Wan. Umbat bawang itu ni. Ada ke daging ni hilang. Ada ke daging hilang. Ada daging pula hilang. Ada ke daging hilang. Tak boleh nak satu tim apa? Disapot disapot keluar. Mantap ketong bawang. Mantap katong. Lima setengah ni, berasak belum pergi. Kau ulang dah, kau ulang. Kau apa? Kuali. Bawah tu tadi dia. Cari tak tahu, cuba cari dulu. Ni, kena pakai lah benda tu. Mana? Dah pakai lah. Ini nak buat apa? Tadi nak tahu tu, kita tahu. Telur. Kita pergi susun. Kami jenis tak kacau telur lah. Nampak? 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 Bro. Angin. Boleh jadi shawarma. Apa. Still okay. Garing-garing. Mana bawa orang aku, mana bawa aku. Kata tak ada lah. Pisau tak ada. Wah tu pisau potong roti fikir ni. Pakai penting lah. Kalau boleh garfu ni, kena garfu. Jadi ini buat apa ni? Potong roti gunakan garfu. Jangan tengok cameraman. Kena jalan macam Bagi model. tu chicken tender. Cakapan yang hebat. Terima kasih. Jangan lupa buat apa? Ambil interview sikit. So, sekarang adalah proses di mana Wan kamu? Di mana kami tengah membelah buah. Goyang apa? Tunggu kerja. Naik tak buat apa Naik tak buat apa? Dia pasal aku bakam. Okey. Juicy again. Pasal orang yang lemah. Adik, saya rasa progress kau okey. Rasa nak makan selamat lah. Yakin lah. Yakin. Saya yakin dengan diri saya. Saya yakin. Bukan, saya bangga jadi Malaysia. Saya bangga jadi dalam Malaysia tak? Yang ni yang tak yakin. Yang ni memang tak yakin. Membuat roti john. Sekarang aku butter je. Okey. Tertabur telur dengan daging campuran dalam kuali. Letak roti dah ni. Siapa dia? So progress sekarang ni rasa yakin tak untuk makan ni. Aku rasa makan ni jemput kat bazar. Cantik. Sini persiapan apa? Ha? Persiapan apa ni? John punya roti. John punya roti. Orang lelaki di dapur. Jadi, Aiman Mingpon. Media bang, media. Media. Dibalaskan dengan senyuman yang lara. Itu apa? Kau Maggi pedas gila? Maggi pedas gila? Tak apa, okey boleh je. Dah settle? Aku dengan gula nak gula kan? Diberikan sebarkan senyuman. Biar manis kelihatan. Biar hatikan keruan. Tak minta balasan.
yang buat tadi ni? Roti John kan? Tanya aku balik pula. Sudah yakin dah dengan makanan kita? Yakin. Maggi sedap lagi. Selapak. Okey Rom. Tak habis kita pergi masjid. Biar dunia tertawa bila ia diukirkan, tak minta balasan bila diberikan seperti Senang betul? Dia tu. Bukan macam tu. biar dunia tertawa bila ia diukirkan, tak minta balasan bila diberikan seperti Apa tu kita buat sekarang ni? biar manis kelihatan. Baik tu. Tak campur dengan powder apa? Lagi. Balasan cukupkan sekadar sebarkan senyuman, sebarkan senyuman, sebarkan senyuman, sebarkan senyuman. Hey, what's up guys? Orang cakap kalau nak sekadar rasa tu boleh kan. Bagi aku. Aku kalau rasa dah tak boleh tarik balik. Akan meludah balik tu. Bukannya untuk mengenyangkan. Bukan untuk mengenyangkan. Bukan untuk mengenyangkan. Macam mana kalau dengan set aku Menarik tu. makanan tu? Tak mau. Menarik tu. Tak mau. Satu sana. Satu sini. Yes, menunjuk. Wadidaw. Macam. Baik, sama. Jadi duduk. Dia macam apa? Ni macam fall boy punya. Biasalah bang. Ya bang, mana cakap apa bang? Wing. Ni boleh lawan Pretty Hot Chicken. Orang tak ada ni lah. Tapi yang penting dia jahat. Abang, roti jam macam mana abang? Saudara? Tapi tak ada rasa. Ni abang ni. Bang? Tak ada Roti rasa, jam? kosong ke? Kenapa? Roti jam sedap bang. Sedap. Terima kasih bang. Kosong banyak. Ada apa? Kosong rasa tu ke apa? Sedap oh. Boleh buat kat post kat TikTok. Karapan Ben. Kami buat jadi. Ya. Jauh ke Kelantan lebih. Tahun depan kita meniaga bazar. Lepas challenge kita balik Niaga Bazar pula. Nasi tambah ayam mana? Mana duduk dulu, tak apa noh kan. Dulu no. Oh. Dia ada sos putih tu. Sos apa? Sour sauce. Sour cream Allahu Akbar. Aziz terbang. Kalau tak terbalik koktel ni. Dah boleh nak makan Banyak lagi kan noh? Sikit. Bang. Ya bang. Saya nak ambil kotil. Saya nak rasa. Sila. Ikut saya. Kan senang nak ada kawan-kawan syurga macam ni. Pahala. Weh, Dah ramai. senduk hilang. Oh ya bang. Oh dapatkan shot sikit. Air banyak. Melawan roti john tu. Sedap bang. Tak lagi sabar mah. Enjoy ya aku man. Crispy. Dia lemak tapi kurang manis sikit. Dan. Kenyang ni. Siapa kata lelaki tak boleh masak? Tapi ni kita hantar masjid Lepas ni charity kita buat benda ni. Sendiri ya. Tak. Okay guys.
Buat masa sekarang kami nak makan dulu. So apa-apa kami akan update. Terima kasih. Bye-bye. Off. Mana start lu? Kepada diri saya lagi 10 tahun akan datang, anda tengok video di bawah. View ajar lah. Jadi pengetua kan? DJ. Dah jadi betul dia tu kan. Dah lah, tengok video ni. Hadi. Penang happy ke tak suka ni? Sejujurnya. Tengah-tengah. Hantar happy lah ni. Biasa. Hantar happy lah dengan kami. Kau memang tak guna ni. Rokok ada rokok. Dah lama. Balik. Terima kasih. Terima kasih untuk masa yang kita spend. Aku dapat ganti balik masa-masa yang aku tak ada dengan kau. Tadi dah bagi lah. Bagi. Lain. Okay, kata-kata sedikit lah. Kau tengok. Terima kasih semua sahabat. Terima kasih kerana meluangkan masa. Dulu kita banyak masa, sekarang kita nak kena cari masa. So selagi ada masa kita hari ni. Inilah masanya. Memang apa kemenangnya. Nangis. Untuk Lagi dapat dah. yang pertama sekali. Nampak macam pengetua. Aku just nak cakap yang terima kasih untuk semua yang ada. Walaupun kita tak cukup semua, tapi setiap kenangan yang ada dengan hampa tu benda yang bermakna. Hidup episod. Apa episod? Ya. Ada dikelilingi sahabat-sahabat yang baik ni pun satu rezeki. Tak semua orang ada dalam situasi ataupun ikatan macam kita. So aku sangat-sangat bersyukur dengan apa yang kita ada. So aku harap benda ni dia kekal sampai bila-bila tu lah. Itu saja. Abang Ro. Ini tak laku pun.